Lepas seminggu dua, bacaan gula dah turun, tekanan darah tu makin stabil. Macam baru dapat tenaga umur 30 Tak tahu lagi masa tu. Bila check up, terkejut. Tekanan darah tinggi, gula pun tinggi, kolesterol pun naik lah. Doktor cakap ada 3 serangkai. Saya pun terus dah baru 40 lebih. Badan rasa macam umur 70. Kerja makin susah. Nak bagi komitmen kat family pun rasa tak mampu. Saya cuba juga jaga makan. Kurang makan nasi, minum banyak kosong. Buat klinik pun makan. Tapi badan tetap rasa berat jugalah. Lepas tu, member saya kenalkan, herba 3 serangkai ni, dia kata, ni campuran herba. Ada empedu bumi, patah wali, pokok kelor, kunyit hitam dengan tongkat ali. Saya pernah dengar dulu ni, empedu bumi tu bagus untuk kawal gula dengan tongkat ali, bagi tenaga. Kalau tak cuba, tak tahu ni. Lepas cuba tu, ada tak macam apa-apa perubahan lah yang abang nampak? Lepas seminggu dua, saya mula rasa berat badan ni saya dah kurang berat sikit. Boleh berdiri lama. Lutut pun orang Penang cakap tak ketak-ketak menggigil lah kan. Bila kerja shift 12 jam pun tak rasa nak duduk macam tu je kan. Saya pergi cek semula. Bacaan gula dah turun. Tekanan darah tu makin stabil. Lepas sebulan lebih, badan saya rasa lain sangat lah. Macam baru dapat tenaga umur 30 Saya nak pesan kalau korang yang kerja macam aku, berdiri lama, badan selalu rasa lemah, jangan buat tak tahu. Kalau dah ada tanda-tanda macam tu, ikhtiar awal. Aku sendiri pun guna herba 3 serangkai ni dan Alhamdulillah sekarang ni pun kerja pun dah lebih lancar. Kalau nak cepat, ambil terus pakej besar. Sebab dia ada free gift yang bantu rawatan jadi lebih cepat dan kuat. Benda baik ni, rugi kalau lambat mula.